Untuk menjaga kesihatan usus, saya rasa dua perkara yang perlu diperhatikan. Jenis makanan lauda yang perlu kita tumpukan adalah lebih kepada sayur-sayuran berdaun hijau dan buah-buahan. Seseorang perlu makan 50% daripada diet mereka dengan sayur-sayuran berdaun hijau. Dalam apa jua bentuk yang mereka mahu. Dengan apa jua rasa yang mereka suka. 25% karbohidrat, 25% protein. Tetapi keseluruhan ini tidak boleh melebihi 25% kapasiti perut anda. Itu biasanya sekitar 500 gram. Kuantiti makanan anda tidak boleh melebihi saiz genggaman tangan anda. Jika anda lapar, makan lagi. Jangan makan kerana anda akan berasa lapar kemudian. Itu adalah kesilapan yang dilakukan oleh semua orang.